Hari ni Sherin bawa korang bagi review 8 seater punya MPV. Yang inilah Toyota Alphard tahun 2015 2.5 liter. Jom kami review kereta ini. So boleh nampak sini dia punya cat memang original, color putih. Okey, sikit-sikit cala adalah, okey. Tapi memang ini kereta free banjir, free accident. Lepas tu boleh nampak depan sarung semua ex-owner dulu sudah ada modified. Satu set body kit yang modelista. Okey. Sini dia punya sport rim. Ex-owner pun sudah modified lah. Yang 18 inci sport rim dia. Okey. Lagi kita tengok satu raw body dia lah. Sangat cantik ah. Ori punya. Engine, gearbox, suspension semua tak ada masalah. Semua masih cantik lagi. Lagi belakang bonnet boleh tengok lah. Ruang sikit saja. Kalau nak letak barang pun boleh juga. Tapi kalau korang boleh adjustkan dia punya seat sinilah. Kasih turun untuk letak lagi banyak barang. Okey. Lagi ini Alphard. Dia ada dua power door. Kiri kanan pun ada Boleh nampak. Dalam seat semua yang fabric. Semua yang cantik lah. 8 seater punya. Ambient light semua ada. Aircon blower pun ada. Okey. Dengan TV pun ada juga. Lagi kita tengok depan sini. Okey, kalau untuk sini depan dia ada keyless entry function lah. Okey, seat semua sama. Semua yang fabric, kemas, cantik, tak ada cala. Okey, dulu ex-owner sudah modify dia punya touchscreen monitor. Android player lah, boleh nampak. Okey, lagi multi-function steering, semua ada. Pakai push start button juga yang ini kereta. Okey guys, yang ini kereta kita sudah siap habis review Okey. Sesiapa ada minat nak cari 8 seater punya MPV Toyota Alphard ni, cepat-cepat contact saya. Kita jumpa next video lagi. Bye-bye.